Linda Majin here. So hari ni kita nak buat konten makeup looks. Ya. So hari ni kita berada di Kota Baru, staycation. So apa lagi kita start sekarang. First kali kita kena pakai contact lens. Ucap, jangan ganggu ibu. Nak, ibu nak. Hello. Ya. Apa khabar semua? Mau. Semua sihat ke? Okay, bye-bye. Mama. Top. Jangan. Kita pakai lens, kita pakai adik sakit jangan. Ayah. Adik no. Amboi. Dia ni dia pakai kamera dia ni. Dia datang lagi, dia datang. Cik, ibu pakai mata. Okay, so dah siap dah untuk pakai lens. So kita nak pakai moisturize. Alhamdulillah. Apalah yang dicuba sampaikan dah tutup. Nampak ada jerawat kat situ. Adik nak sesama ni. Okay, ni kita makeup simple je sebabnya malas. Ni kita kena pakai primer. Adik no. Dia suka tau. Nampak benda-benda menarik baru-baru ni dia suka. Sini. Senyum kat dalam kamera. Peace. Dia pelik sangat dia. Kalau korang nak makeup korang kekal lama, tak crack, korang tak payah pakai sunscreen. Sebab sunscreen dia akan crackkan korang punya makeup. Pakai primer dan juga moisturizer banyak-banyak supaya dia grip korang punya foundation. Lagi-lagi kalau muka korang tu ni kering. Macam sekarang ni muka saya kering sebab beberapa hari lepas saya buat chemical peel. Chemical peel dia akan kering nampak. Kalau ikutkan nampak tengok. Nampak pori-pori kita. Wah. Cik suka pula dia. Spray dulu. Jenak jugalah tu sebenarnya. Kita nak buat kuning dulu. Just simple je. Tak nak buat yang beria. Tengok dia ambil. Sebab kuning saya memang dah tebal. Ni nak bagi muka nampak hidup je. Cop, nak cop.
Ibu nak. Nak share. Dia buat apa tadi? No. Adik tepek kat cermin nanti. Nah, dia buat kamu ke ibu. Adik, no. Dia berebut tu. Ya. Nani. Marah tu. Sekarang ada jerawat sikit kan tu. So kita tutuplah sikit. Ni nanti kalau pakai foundation dia akan nampak smooth kan. Kita letak banyak pula kan. Tapi korang kena pastikan yang dia betul-betul kering. Nampak? Kau kena pakai concealer kat bawah nanti. Kita tengok sekejap kita pakai concealer ke tak. A few moments later. Boleh laju, please, boleh laju. Laju. Okay, kita dab facial foundation. Apa yang ada kena dab je. Ada orang dia tak pakai dah concealer ke corrector ke. Terus pakai BB cushion je. Depends lah korang nak pakai macam mana pun. It's okay. Siap makeup ni dia mengikut rasa sendiri je. Korang rasa lawa macam tu, pakai je lah macam tu. Kalau macam saya pun saya ikut mood. Rajin sikit, pakai lebih sikit. Rajin tak banyak, pakailah sikit. Macam tu. Tapi kalau nak cepat, dia tak jadi sebenarnya kalau nak cepat. Datang dah si ketok ni. Datang-datang batuk tu muntah kat ibu. Hai. Tengok kamera. Malu lah kamera tengok. Ayuh. Malu. Ayuh. 2 hours later. Spray je banyak kali. Adik pergi ke ayah adik. Pergi ke ayah. Kenapa nak kaki ibu ajak ayah ni? Ini dia. Kau boleh nampak dia tak adalah cantik sangat but okey lah. Untuk beginner yang zero ni. Aduh, tengoklah. Si kecil ni kacau. Tak. Tengok muka sini.
Jap, 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 jap. Dia kacau nak. Iya. Janganlah. Ayah ambil dia ni ayah. Tu nangis. Bi, ambillah ucuk ni. Saya tak siap make up kalau gini. 2 hours later. Pakai eyeshadow. Aduh. Dia tepuk muka saya. Dia kata saya. Lepas tu saya jadi lambat. Siku dia ni kan. Tengok dia pukul saya. Ibu ada bukti. Bagi tahu cikgu. Bagi tahu Allah. Bagi tahu mak. Ibu bagi tahu mak. Ibu bagi tahu tok mak. Adik buat ibu. Dia marah cucu dia. Tengok tu, ya Allah. Dek, duk sana. Pere. Kita buat je sebab ni tak dah kena kacau. Lepas tu kita kena faster sebab dia dah lewat. Tak ya banyak. Dia datang lagi. Ayah pujuk. Nak main. Duduk. Sit down. Macam mana tak duduk? Ni senyum eyeliner sebelah tadi sebab tak jadi. Tak tahu kalau tak nak cepat dia jadi ke. Dia tak faham tahu yang kita tengah rushing. That's why dia macam tu. Kenapa? Dah dipegang. Dia sembuh je lagi.
ada. Kita kepit bulu mata. Tak sempat dah nak pakai bulu mata palsu. So kita macam ni je lah. Kenapa? Kita highlight sikit. Okay, jom kita tukar tudung. Okay, last sekali. Laju. Tudung. Tak ni. Aduh lah. Saya terpaksa tutup belah tu. Ke ketuk kepala ibu. Okay, so this is the look. So charming kan? Okay lah. Dengan masa yang sekejap dan dikacau oleh si kecil ni. Sayang tak ibu? Sayang lah. Sayang ibu tak? Okay, bye. So, kita jumpa next konten lagi. Aida makan kismis. Jangan lupa subscribe, like dan share. Barulah hidup manis.